Ya Allah, tak. Saya lah. Pack air dulu. Oi. Nak Nel main. Pula tutup. Tutup dah. As for today, our plan mula-mula kita akan pergi Sheep Sanctuary. Lepas tu Agro Farm. And then kita akan makan dekat Kopitiam Kakak. Kita akan tengok jam dia macam mana hari ni. Jom. Mesti Mama suruh Nel ambil gambar. Mama's today's outfit. Mama pakai tudung kelabu. Ni yes macam ni. Outfit Nel macam ni. Yes, ni semalam kita beli kat dia. Belum begini. Yes, outfit Papa begini. Jom. Lupa pula my outfit begini saja. Bersih dia. Ni nak pakai tak? Nak. Orang semua pakai. Lagi beku. Update guys. Jam. As expected. Malah. Ini. Dia mesti dulu. Akibat 2 jam 8 km je 2 jam. Tengok depan ni. Jadi dia pun jadi gini. Abang Bombo. Sikit lagi dia gila dah. Sikit lagi tanjung rambutan Abang kutip Bombo dia. tangkap saya. Kita orang akhirnya balik semula ke apartmen ni selepas 2 jam. Tak sampai-sampai ya. Tak sampai-sampai. Aduh. Ke apa tu? Cafe something. Oh, SK Curry House. Oh, ni lah yang dia cakap Indian tu kan. So kita akan cari makan dulu dekat bawah kita punya Airbnb tu. Lepas tu kita try lah cari apa-apa dekat depan Clementi Valley tu. Datang kemudian kita makan dekat SK Curry House bawah ni. Belum nak tunggu kat situ. Char kway teow, ini char kway teow, nasi goreng tom yum, beef. Bangnya lalat. Adik-adik order apa? Nasi lemak. Baru tahu dekat Cameron dia ada portion lalat. So banyak gila lalat dia. We're back. Beg mujur lah ada apa ni? Apa dia? Kita orang pergi sini pula. Nasi lain depan rumah boleh pergi. Cawan, teh tumpah. Ni Hospitality 3. Ni ada tiket price. Wah, panas kat sekarang. Tudung ni. Sinilah aku. Ada validity 3. Dia macam tak ada apa sangat. Dia cuma ada cafe. Ha? Ikutlah. Atas tu lah yang gambar. Pasal stand tadi kan? Jom guys. Apa daya? Wah, cantik yang merah. See? Sak-sak soy lagi. Apa cakap sak-sak soy je ni? Apa duduk dulu berehat dulu? Gerah. Gerah. Kan? Sak-sak soy lagi. Tengok. Sak-sak soy dia kata.
je. Sawi, pak choy. Dah turun. Pergi minum teh. Teh dekat sini. Wow, Mah. Cantik. Dia ada crown. Cuma itulah ada tulis plat kameranya. Oh, dia tengok ni. Dia dekat dalam ni. Nampak? Nampak tak? Dia macam satu set macam tu. Ada jual teh-teh kat sini. Tumbler. Nak order makanan dulu dan kita rest. Menu dia ada teh tarik, durian teh tarik, flavor macam-macam lah, flavor lagi strawberry, orange, lychee, lemon. Ada nasi lemak, spaghetti, masak lemak, and then kita ada dessert. Dekat luar sana ada aiskrim. Okay. Minum tea dekat sini. We ordered brownies with ice cream. Teh tarik panas, teh tarik sejuk dengan teh strawberry Adik beli apa? Ice cream apa ni? Nutella. Patutlah. Tak sama sikit. Mana ayat? Sedap ke adik? Dia tak ada. Tak ada. Oh. Apa? Mi. Sedap ke tak apa? Manis. Wah. Cincah. Dah ni baru ada tunang dia. Our second attempt of trying to cross the jam. Still, kita tak boleh sampai lagi. Macam mana ni? Adik macam mana ni? Guys, kita duduk sini sampai sunset guys. Kau tengok belakang. Tak tahulah berapa jam dah kita kat dalam ni. 2 jam lebih. 7.50 ni. Semua orang dalam kereta ni dah gila dah. Dia tadi kat sana. Apa dek? Dia tadi kat sini. Sekarang pukul apa dek? 7 dek kan? 7, 16. Nal dah gila dah. Dia dah tak tahu dah nak buat apa. Line dah lah tak ada. Tengok depan tu. Update guys. Sekarang 7.48. Dah gelap. Kita masih di jalan. Daripada Kia Farm buka, dah tutup. Sekarang tak tahu nak pergi mana. Macam ni lah keadaannya. Ada tengah di meja. Inilah kalau gue. Ya tak ambil lagi. Ada nak Ambil green tea untuk Mama rasa. Dekat dia gigi kat kakak. Nampak dia berasak. Nampaklah. Tiup lah. Tak ada. Tak ada pun. Ada sikit. Tak ada. Wah, puasa sejuk. tiup dengan ulat macam ni. Tak nampak pun.